Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you. Greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf, #Forever Alone Ranger. Terima kasih kerana sudi mengikuti saya di YouTube ni. Seperti biasa, tekanlah butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya mewarnai video yang terpadu. Baiklah, selamat hari ni apa? Hari ni hari Ahad. Selamat hari Ahad. Hari pertama sepenuhnya saya berada di Bandaraya Zurich, Switzerland ini. Inilah harinya untuk saya meneroka kota raya ini yang sememangnya dikenali sebagai pusat kewangan utama dan juga bandaraya terbesar di Switzerland ini. Untuk hari ini saya akan menggunakan sepenuhnya Zurich Card, iaitu kad pelancongan lah, dengan harga 29 Swiss franc. Anda akan dapat akses penuh tanpa had kepada semua pengangkutan awam, dan juga anda boleh masuk percuma ke beberapa tempat menarik di Zurich inilah. Dengan kad tu juga anda boleh dapat diskaun di beberapa tempat juga. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kembara di Bandaraya Zurich ini. Baiklah, kini saya berada di hadapan Museum FIFA, pertubuhan bola sepak antarabangsa yang berhampiran dengan stesen Enge Zurich ini. Ia dibuka pada Februari 2016, berkeluasan 3,500 meter persegi dan terdiri pada 3 aras. Jadi ini adalah salah satu tempat yang anda boleh kunjungi secara percuma dengan Zurich Card yang saya sebutkan tadi. Jadi jom.
Baiklah, saya kini sudah pun keluar dari video FIFA yang penuh dengan bermacam-macam cerita bola sepak. Sekarang saya berada di hadapan Museum Negara Zurich ataupun National Museum Zurich Landesmuseum. Ia dibina pada 1882, dibuka pada 1898 dan diubah suai pada tahun 2016. Nak membuat museum ni pun agak menimbulkan perselisihan faham, pergaduhan lah, sebab pada mulanya ada perbincangan sama ada untuk museum ini dibina di Bern ataupun Zurich. Pada gaduh-gaduh dibina di Zurich. Begitulah ceritanya. Baiklah, begitulah kesudahan perjalanan saya untuk hari ini, meninjau kawasan yang menarik di kota Zurich. Kalau ikutkan, saya nak melawat lagi satu museum sebenarnya, iaitu museum berkaitan jam, sebab Switzerland memang terkenal dengan pembuatan jam. Tapi baru saya tahu hari Ahad dia tutup. Jadi tak dapatlah nak merasa. Museum itu pun anda boleh masuk secara percuma dengan kat Zurich, selain daripada Museum Negara dan juga Museum FIFA yang saya lawati tadilah. Ya, sekadar untuk makluman. Jadi tak ada apa-apa untuk dilakukan hari ini. Sekian sahaja daripada saya untuk episod kali ini. Esok ke mana pula? Nantikan. Terima kasih kerana mengikuti saya menonton video ini. Seperti biasa, share, like, subscribe. Salam mesra dari Bandar Zurich. Daripada saya, Syafiq Ashraf, #ForeverLoneRanger.